Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Su semula di RVB Radio Visual Business. Apa pun sebelum tu sebagai pemula lah. Sebagaimana biasa, Pak Su ingatkan supaya adik kakak penonton, pendengar sama-sama muat turun RTM Klik bagi memastikan adik kakak tidak terlepas dengan rancangan-rancangan eksklusif yang diterbitkan oleh RTM. Jadi hari ni Pak Su mari cari goreng pisang di Pinja dengan menampilkan salah seorang orang lama yang hanya berjaga ke stand dia pisang, seumbi pisang dalam mencari rezeki. Jadi kita bersama dengan Mak Su ni tu dia. Apa khabar Mak Su? Galik teh? Khabar baik. Jadi Mak Su mari ni bukan sekadar nak beli goreng pisang, ajak nak kenal-kenal lah Mak Su dengan lebih dalam. Lagu mana Mak Su? Boleh nak kenal Mak Su. Kenal tak lagu mana ketuh kak Mak Su ni? Kisah formula Mak Su nego ni. Iyalah. Tahu anak kecil berasa puas saja anak umur 9 bulan tekot tu. Weh. Berasa tak puas saja lambat gelak duk main dukan terahlah dengan cara goreng pisang ni. Terah daripada rendah daripada boleh 30 yang sehari. Nama boleh 70 yang 100 lebih. Lah ni kadang rezeki maksud ni kira tu heavy. Ya. Lah ni boleh lah 1000 lebih sehari. 1000 lebih sehari? Kalau we cabai Pak Su negosiasi ni tak boleh ke? Boleh. Berminat boleh. Boleh nak buka cabangnya. Ya. Boleh lah masuk 1000 sehari lah ni. Kalau ikut kira lah Mak Su Mak Su nak tanya lah. Dalam banyak-banyak nego. Apa Mak Su duduk talak kau goreng pisang? Boleh tahan nego lagi kalau ikut kira. Nasi kau ke apa kan? Kalau kita jual nasi, kita tak cukup tidur. Kita ni orang ada penyakit darah tinggi ke apa? Ya. Kita goreng pisang ni kita bangun subuh. Maknanya kita cukup tidur kita cukup. Tidak ganggu penyakit kita dengan darah tinggi ni. Kalau kita jual nasi pukul 4 pagi, pukul 3 pagi bangun dah. Ya. Jadi kita goreng pisang ni tak ada gapo. Tengah hari ya kita kerja kita tengah hari je. Kira pukul dah jawapan Mak Su. Dah. Kalau ikut kira. Cumanya Mak Su Pak Su nak tanya lah. Kalau ikut kira buka tutup masa mana ni? Buka dalam pukul 9 lah, 9.30 gitu lah. Tutup pukul 6. Tutup pukul 6 betul. Jadi, dari segi bab pulangnya modal lah. Bermula dengan lagu mana Mak Su? Modal mula-mula nego buka pisang. Dua goreng pisang. Modal mula tak besar, barang murah. Lah ni barang besar, modal besar sebab lah ni kan barang mahal. Ya. Daripada mula-mula maksud nego pisang 7 ya 5 ya 100. Dan lah ni 4 ya sekilo. Pan minyak sia 30% sekilo. Debu beras. Ya 12 ya sekotak. Lah ni debu beras 44 ya sekotak. Weh, bobo sakit. Minyak 6 ya sekilo lah ni. Patutnya Pak Su nak tanya lah. Mak Su ni berapa tahun dah kalau ikut kira main pisang? Main pisang 34 tahun. 34 tahun. Tahun 92. Tanya gagah rapat kolon ni. Jadi apa dia sasaran Mak Su sebenar-benar nanggu paklon ni lah. Tak berhenti ada lagi main dengan pisang. Kalau tengok kolongnya tu ada lah 2-3 orang. Tak ada. Hanya Mak Su ni. Maka ni kalau boleh nak pergi lagi. Nak pergi lagi. Semua setahun 2 ni tak sihat kesihatan, tak sihat kira patuh. Iyalah. Tak apalah waktu tu Mak Su. Cuma tangan tu laju lagi kalau tengok ke. Nak tangan laju kaki nak kita boleh pergi patuh. Tak apalah. Asal ada Mak Su yang kedai ni dah ni. Jadi Mak Su nak tanya jugalah dengan apa dah ni kecanggihan hari ni lah Mak Su. Adakah Mak Su ni sedia maklum dah Mak Su dah? Lalu dengan kecanggihan hari ni demo duk mai ke ruang media sosial ni ke. Masuk Facebook, TikTok. Mak Su tak pernah. Mak Su tak pernah. Tak pernah. Kira rezeki Mak Su tak pernah live dalam TikTok dalam apa tak pernah. Kira kita rezeki kita orang mai cari kita. Kita tak pernah live. Tak pernah langsung tak pernah. Nak wilah orang beratur jujuk pun kita tak pernah pergi pukul gamal live. Kedai kita orang beratur tak pernah. Iyalah. Kira rezeki kita tu heavy. Tak payah duk live. Ya. Pak Su tengok ni kan goreng pisang Mak Su ni kan. Rasa lah nak hot free pun tentu. Cuma lain. Mana? Dia tak berminyak. Ya, apa? Tak minyak. Tak minyak. Tak minyak tentulah. Tepung dia. Tepung dia. Mak Su buat sendiri kau?
Lagu mana? Mula buat sendiri. Kat tu uzun ni adik buat. Kita ajar dia buat. Cara-cara buat tu barang sama. Sedap kekok. Dia rangup. Lepas dia tidak kerah. Abuk dia tu tidak kerah. Yalah. Pakai tepung asli. Tak ada pakai tepung kedai ke pedok. Tepung asli. Kena Baca sendiri tepung debu beras. Maksudnya kalau dari segi bak sehari lah deh, maksud nak tanya sehari. Modal berapa nak buka nego pesen sehari? Untuk sehari kan kalau ayat bulat. Untuk sehari. Ha. Untuk sehari rasa 1,000 lebih buat modal. 1,000 lebih deh. Weh, 1,000 lebih. 1,000 lebih modal. Lepas tu Pak Su nak tanya juga dari segi Pak penyedia pesen gafo ni lagu mana? Putih ambil mana kau tanya sendiri kau lagu mana? Pisang. Ada orang supplier buat mari pisang. Dia kira dia jago. Dia jago. Macam kepuk pun dia jago kita. Kepuk dia jago sebab kalau tak ada ikan pun dia buat awal-awal dia sedia awal-awal. Sebab kita ambil banyak. Ya. Bagi segi bayar mudah. Lagu. Kita segi bayar mudah. Kita tak penuh. Dia mau buat mai kepuk 1,000 bayar 200 dah. Lagu. Kita tak sih. Bagaimana awak mari nak tegak boleh holos lah kan? Kadang demo tak sih. Tak sih. Suhipung. 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 Kalau awak mari 20 supik. Oh nanti biar dia 50 supik kau. Tapi kita tak sih siapa tak tu. Iyalah. Kadang-kadang dia mau mari siapa mari bayar mari 1,880. 3 kali dia buat mari. Pun kita nak mai pun agak budak kerja tu kita kena tanya yakin dulu boleh kan dia nak suruh budak ni. Kali dia kata boleh. Iya. Kalau was-was kita jangan suruh budak takut jadi lagu lain. Kita jaga menambah duit-duit ni. Ya. Takut keleheng. Ya lah betul. Kena jaga sungguh. Hak Thailand tu kali dia mari subuh dia malah gerak kita. Dia mai kali kedua kali dia nak gerak kita dia telefon siap dah barang. Mari kita turun bayar 800. 2 kali awak mari. Macam kita gamit pasar baru ni hari ni kita gamit kita bayar lalu. Pasar baru bagi pasar baru. Kalau kita ada bisnes dah kita tak sibuk lah kalau kita tak ada bisnes di rumah. Hari ni kita telefon dah. Esok lah ke mana esok ada dok bisnes ni boleh nak guna esok. Jadi melibatkan dengan luar negara juga bisnes mosu ni. Indo, Thailand. Ya pok mosu gi kokok hok jauh ni apa? Padahal banyak gitu. Ada. Kita nak guna speaker lebih sehari orang nak guna 2 supik tak apa nak beli kok. Gak dari segi bak rega tu lagu mana? Dari segi bak rega tu tikah ke? Tikah ni. Kalau kita beli pasar baru 4 ya, hak demo mai kita ni demo derek wa mai lagu ni. Dah tu 2 yan ni. Orang kapur mai jual 4 ya. 4 ya. Oh bagi 2. Orang kapur ada mai tak mai nak tawar pisang. Ya. Nak ambil gano kita banyak dah. Kita demo sekali mai atas, sekali demo ambil duit. 1,000, 2,000, 3,000. Cuma boksu nak tahu jugalah. Holah ada setengah demo ni boksu duduk dengar ke. Demo hok nego kira kelas-kelas peniaga kecil lah ni. Jual gawi biasa ni. Tapi tengok mosu ni tidak kecil dalam besar mosu ni. Orang lain tak boleh pakai. Nego pisang. Cumanya nak ayaknya ada. Kalau boksu jumpa ke pokok nego gawi pisang ko kepuk ko tepi-tepi tembok ke pakai belah ya. Belah semacam. Maksudnya cerah tenang. Ada apa kita? Sebab orang lain tak boleh orang putih redo kali dia. Orang lain tak boleh jual. Tak ada pisang. Kita boleh jual semua. Kan kita hot lusa hari ni kita jaga dah. Demo dok nak goreng ni demo nak pergi beli hari ni 2 supik. Kalau tak ada pisang tak jual. Kita tak pernah. Apa tak jual tak ada pisang. Daripada maksud tak jual siapa hari ni maksud jaga situ. Tak boleh jual ni tak ada pisang tak. Tak pernah. Okey maksud Maksud ni kalau boksu tengoklah ramai mana anak buah. Anak buah lah jual lah tu jual ada muka kata maksud tak boleh berjalan. Yo. 3. Teh sekelami. Anak natu. Anak beranak belakang atau tak ada anak rumah kita jumlah ni. Tak apalah aku kurangnya orang panggil cemeh tu ada. Kita jumlah ni kalau kita tak belah tak ada. Tak ada dia nak goreng kalau kita tak belah. Yolah. Cuma maksud sepanjang jual goreng pisang lah biarlah punya lekeh tu. Tapi lekeh-lekeh tu pitih halik kita. Bagaimana Pak Su tengok. Nikmat jual goreng pisang ni apa dia dah hak maksud boleh. Setakat jual goreng pisang.
Masa boleh pergi Mekah. Pergi Mekah. Masa boleh beli kereta. Wow. Kereta perdana tak ada orang pakai lagi. Kapur masa beli dah. Jasa kau pinset. Masa beli elak. Jasa ni deh. Jasa kau pinset. Masa bayar. Tak pernah ganggu dengan tak lelaki masa bayar sore. Hmm. Tak boleh naik kereta orang pesawat, tak boleh naik kereta cek. Ratuk palo. Hok kasar saja. Tapi kayak kalau dengar kau masuk kecek ni, kau tak percaya maksud jual kau pinset. Jual kau pinset tu kata boleh pergi Mekah. Bunyi kata lah. Orang-orang kapur kata lah. Kau masuk pergi Mekah apa kali maksud? Maksud 9 kali dah. 9 kali. Nak masuk 10 dah. Masuk 10 dah. Kalau tak patah cukup dah. Ya. Tak apalah. Maksud hak tu hak mana? Kita nak tanya hak pahit. Pajak maksud nego ni ke apa dia? Tak ada pahit kita. Gapa dia yang pahit? Dok lah. Buka. Baru ni posu ada dengar cerita. Dah maksud ni boleh kata bunyi kata nyala baru ni. Oh, nyala baru ni. Apa tu tak pahit pula? Kita ceria sama. Ya. Walaupun posu dia pak ke dalam wak pun kita ni ceria sama. Saya buat teh kita ceria sama. Kelik mari. Bek hang piti tu hai tolong. Kalau lebih 7,8,000 tak. Bek hang. Habis kapur berapa ngabik? Kalau tu lepas poket 222 ya. Yo putus kata lipat teh hang kata lipat teh ke 102 keping. Kalau tu lebih tu 8,000. 8,000 tu betul lebih kutu. Piti putu piti go bisa. Dah kutu 10 hari 4,000. Go bisa 8,000. Habis dah piti aku telefon sebutih hang. Telefon tu sebelah beg. Takut di dalam. Kalau maksud segar masuk duduk dalam atau duduk sini. Duduk kat kepuk, duduk kat piset dalam. Jadi kita kejut tu kita terjepuk beg tu waktu beg. Kita tu beg kita dah. Beg tu hang apa ngak beg. Kejut lah tu. Pakai tu beg tu dah tangan kena api. Giduk cokos situ duduk tak ada baik. Tak apalah maksud gapo hok tu ibu itu dia ada juga dia sini. Tu kata kita duduk ceria sama. Iyalah. Duduk dengan cucu-cucu sebelah orang cucu. Weh, Nak masuk 12 dah. dah tanya lah. Tak apalah maksud maksud nak okey semoga maksud ni murah rezeki sama lah. Deh, cuma Moga rezeki tu heavy lah 30 yang maksud lagi. Apa hak kita minta Tuhan mampu. Mana kita ni jual daripada rendah. Kau naik sama. Kita masuk tu naik sama. Tidak kata tahun ni boleh 1,000. Tahun depan tak boleh 500. Dok. Kau kena tos. Dok. Maksud ni dia naik sama. Dengar cerita maksud ni, bos nak tutup dah ni. Jumpa kita ni. Bos boleh sibuk dengan kisah-kisah maksud koyak. Maksud kosi boleh dijadikan contoh lah kepada wanita-wanita di luar sana. Walaupun dengan gapo hijau sekali bukan nak ino ni. Tak ino dah kalau mai kopi saya naik kata besar. Cuma nak ayat contohnya dengan perkongsian maksud ni boleh dijadikan contoh kepada wanita-wanita di luar sana hok tak ada hijau, hok tak nampak lagi lubang-lubang mana dia nak buat piti. Boleh lah jadi maksud ni sebagai Masuk jaya. Apa dia ucapkan terima kasih lah pada Moksu kerana sudi terima Bosu lah. Dan dia duduk ngelak pisau pun dia habis pinggir ni Bosu ni. Jadi kepada adik-adik kita, kita nantikan episod seterusnya untuk RVB Radio Visual Business. Dan jangan lupa muat turun RTM Klik untuk siaran eksklusif yang diterbitkan oleh RTM. Assalamualaikum, terima kasih. Bye-bye.